Okey, Assalamualaikum. Saya Hafiz Rani daripada Hafiz Car Dealer Enterprise. Okey, untuk video kali ini saya nak share kepada anda mengenai satu apps Proton iaitu My Proton. Okey, apps ni sangat berguna terutamanya kepada pembeli kereta baru Proton. Yang mana dalam apps ni macam-macam benda anda boleh buat lah. Contohnya anda nak booking appointment dan ada beberapa perkara yang menarik lagi dalam apps ni. Okey, sepatutnya masa sesi penyerahan kereta, masa anda menerima kereta baru, SA sepatutnya nasihatkan anda untuk install dan sign up apps My Proton ni. Tapi kadang-kadang mungkin ada yang terlupa lah, sebab ada beberapa customer yang contact saya yang tak tahu pun pasal mengenai apps My Proton ni. Okey, jadi dalam video ni saya akan ajar kepada anda cara-cara menggunakan apps My Proton. Okey, jadi jom kita teruskan. Okey, jadi perkara pertama yang anda perlu buat adalah anda perlu install apps My Proton ni lah. Okey, jadi anda ke Play Store ataupun App Store. Okey, kemudian anda type My Proton dan kemudian anda install lah. Okey, kemudian kita buka My Proton. Okey, ini dia punya paparan dia. Okey, macam pelbagai menu ada kat sini lah. Happening, assistant, service, location, model, shop, calculator, feedback, my car. Okey, ada pelbagai benda lah di sini. Okey, jadi apabila anda dah beli kereta ni, perkara yang anda perlukan adalah lihat di bahagian servis ni. Okey, anda klik kat bahagian servis ni. Okey, anda dapat lihat kat bahagian atas ni ada service appointment dan juga Procare calculator. Okey, sebelum tu anda sign up dulu. Anda boleh sign up dulu, maknanya register lah sebagai pengguna My Proton. Okey, ni saya tunjuk contoh saja. Okey, contoh anda nak buat service appointment, anda klik saja di sini. Okey, select model car. Contohnya anda beli kereta Saga, anda type Saga. Kemudian select state, tempat anda nak service kat mana. Kalau Kelantan, pilih Kelantan. City, kalau Gua Musang lah. Outlet, select automobile contohnya. Service type, normal service ataupun general repair, ataupun 1000 km free service. Contohnya anda baru beli kereta, yang pertama anda nak buat adalah 1000 km free service lah. Okey, kemudian anda next ni anda pilih lah anda punya tarikh nak servis bila, masa bila. Kemudian next ni sudah settle next ni, anda tekan next lagi, kemudian anda booking lah. Mudah saja. Okey, kemudian saya nak tunjuk yang bahagian atas ni, Procare calculator. Okey, yang ni sangat berguna terutamanya sebelum anda pergi servis supaya anda dapat buat persiapan lah. Berapa bajet yang diperlukan. Jadi sebelum ni kalau nak servis tu kita risau, takut kena tipu. Kadang-kadang barang tu dia tukar sebelum sampai masa pun dia dah tukar. Jadi Proton bila dah buat apps ni, susahlah. Pusat servis mesti kena ikut dia punya saranan servis seperti yang sepatutnya. Okay, jadi contohnya model kereta Saga. Okay, variant auto. Sekarang auto, CVT dah tak ada. Select internal service 1000 km. Dia terus keluar berapa bajet yang anda perlu sediakan ya. Contohnya minyak PGO semi synthetic 4 liter RM116. Mungkin kalau anda nak jimat sikit, anda ambil yang bawah sikit, ataupun kalau nak yang elok ambil full synthetic. Tapi kita rekomenkan kereta baru ni semi dan juga fully synthetic lah. Sebab sebelumnya ada customer yang ambil yang murah, yang minyak mineral yang biasa tu, kereta dia rasa enjin berat sikit, dia terus tukar balik kepada semi, kepada minyak semi lah. Kemudian engine oil filter RM14, drain plug gasket RM3.50, service label, service tag 8%, tak ada. Okay, untuk servis pertama tak ada, servis label semua tak ada, percuma. Jadi yang pertama, servis pertama anda hanya sediakan RM134 saja. Okey, sama juga yang RM10,000 RM136, lebih kurang saja. Kemudian RM20,000. Yang ni mahal sikit, RM215. Ada yang kena tukar. N95 cabin filter RM59. Tapi servis label masih lagi dia belum charge ya. RM20,000 belum charge lagi. 30,000 km. Baru dia start charge servis label RM120. 30,000 dah jadi RM470 lah. Jadi dengan adanya benda apps ni, senang untuk anda nak tahu bajet berapa sebelum anda pergi servis. Memang sangat berguna lah apps ni.
Okey, selain itu dia ada beberapa perkara lain lah. Contohnya kalau anda nak tahu location yang berhampiran dengan anda ke, anda boleh tengok kat sini. Servis ke, sales ke, anda ada search lah. Contohnya kalau kereta accident, anda nak tengok body and paint, anda search saja kat sini. Contohnya Kelantan. Okay, dia akan bagi tahu kat mana lokasi tempat yang buat body and paint lah. Okay. Slow sikit. Okey, jadi itu sajalah untuk video kali ini. Okey, jika anda rasa guna, anda boleh share lah kepada kawan-kawan yang beli kereta Proton. Mungkin ramai yang tak tahu benda ni. Okey, jadi ini lebih kurang lah. Yang paling utama sekali bila dah beli kereta, yang bahagian servis tadi. Especially ni ProCare calculator. Kita dah boleh standby awal-awal sebelum kita pergi servis. Okey, itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum.